Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Pasti di antara kita takut akan kematian. Tapi pernah tak kita fikir apa yang berlaku dalam kubur selepas jasad dikembalikan ke tanah? Ada seksa yang dahsyat menanti. Tapi kenapa? Hari ini kita bongkarkan 7 sebab utama yang membawa kepada seksa kubur. Jangan abaikan yang ketujuh. Pertama, tidak menjaga solat. Orang yang meninggalkan solat dengan sengaja akan diseksa di alam kubur. Tubuhnya dihimpit hingga remuk tulang. 2. Mengumpat dan menyebar fitnah. Lidah yang tak dijaga jadi punca seksaan dibakar, disiat atau dililit dengan ular berbisa. 3. Tidak bersuci dari hadas kecil. Remehkan istinja atau buang air kecil tanpa cuci bersih. Ini antara punca utama seksa kubur menurut hadis sahih. 4. Derhaka kepada ibu bapa. Syurga di bawah telapak kaki ibu, tapi kalau disakiti, seksa kubur menanti tanpa ampun. 5. Makan harta anak yatim. Mereka yang memakan harta anak yatim secara zalim, kuburnya akan dipenuhi api yang membakar. 6. Riba dan penipuan dalam urusan dunia. Menipu, rasuah, riba semuanya membawa pada di alam barzakh. 7. Tidak menutup aurat atau menzahirkan maksiat. Golongan yang mendedahkan aurat dan bermegah dengan maksiat akan diseksa dalam bentuk yang amat menghinakan. Kita tak tahu bila saat terakhir kita di dunia, tapi kita masih ada masa untuk berubah, bertaubat dan bersedia. Seksaan kubur bukan mitos dan ia adalah benar. Semoga video ini jadi peringatan, bukan sekadar tontonan. Jom sama-sama kita berubah sebelum terlambat. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk lebih banyak video yang membuka mata dan mengetuk hati.